Jadi di rumah saya sendiri, saya membuat mini taman. Buat setakat ini, saya dah memenangi 3 kali pertandingan laman cantik untuk Putrajaya. 3 tahun berturut-turut lah. Kalau di rumah, saya menanam pokok untuk menyejukkan persekitaran. Di sekolah di sini, saya cuba menerapkan konsep kehijauan. Setiap hujung minggu, ibu bapa saya akan membawa saya ke taman-taman supaya kita lebih mengenali pokok kan. Dan kita boleh belajar kat sini kan, kita boleh belajar menanam pokok, mengenali pokok dengan lebih dalam dan banyak-banyak spesies yang ada kat sana pun kan daripada luar negara. Sungai sekarang kalau kita tengok sungai seperti tercemar dengan sikap masyarakat yang tak bertanggungjawab lah. Dan contoh negara datang untuk melawat negara kita. Kalau sungai kita pun bersih, mungkin diorang akan lagi suka datang ke negara kita sebab bersih sungai. Di sekolah tu jalan kaki. Banding dengan kalau naik kereta tu kita boleh hemat petrol lah. Lepas tu boleh kurangkan pencemaran. Macam jalan kaki sebenarnya lagi best, macam boleh hidup udara segar semua. Terima kasih Siti Zahra, Khalil Ghazi dan Rizwan, Asma, Nabila, Faizi dan juga Aiman atas pandangan untuk anak-anak sekolah kita. Jadi Aisyah, kalau kita nak cerita pasal polisi, cerita pasal peluang-peluang perniagaan, apa yang kita kata green energy dan sebagainya tu suami dah bawakan tadi. Tetapi basicnya bermula di rumah. Kalau individu tu dah mulakan sesuatu misalnya, apa yang kita boleh macam-macam kita boleh buat dari rumah. Benda-benda kecil yang mungkin kita take for granted. Kalau kita start amalan dari rumah tu, mungkin okeylah, kalau let's just say for instance kan, kalau saya lah misal kata saya ni okeylah, saya pekalah kepada alam sekitar, lepas tu saya buat macam ni kat rumah, saya ajar saya punya suami pun macam bagus juga, tiba-tiba dia ajar orang kat office, so eventually dia macam it catches on lah, besar satu community insyaAllah akan buat macam tu. Tapi some of the things yang kita boleh buat kat rumah tu, nombor 1 recycling. 30% of all the sampah-sampah yang boleh di-recycle 30% of all recyclable sampah out there are only recycled. All the rest tu dibuang. Aluminium, plastik, botol, kertas, ni semua boleh di-recycle, diguna semula. Jadi tapi okeylah, fine, kita dekat rumah tu adalah tong sampah untuk paper, kita tong pun sampah. Dah siapkan lah. Dah siapkan. Mungkin Cina nak datang nak pungut surat khabar kita. Itu handle lah senang. Okey, nak pungut surat khabar senang. Lepas tu yang lain semua nak hantar ke mana? Mungkin kita kena tahulah dekat area kita dekat mana recycling center tu. Number 1 recycling. Number 2, very simple juga. Tukar semua kita light bulb ke energy saving light bulbs. Mungkin lebih mahal lagi lah. Comparekan berbelasan compared to 20 something. But these things ada lifespan ni 3 tahun. So it saves a lot of energy. Kalau kita nak pakai, of course di sini panas. Nak cakap jangan pasang aircon tu macam susah sikit lah. Exactly, especially this past week. Tapi mungkin boleh kurangkan penggunaannya. Kurangkan penggunaan, dan ada banyak juga distributors aircon makers yang menjual save energy. Exactly, energy saving. Jadi kita kena pandai pilih lah. Okey, Syah, di talian kita ada saudara Syah Siddiq, seorang perunding perancangan strategi dan teknologi dan juga green consultant. Assalamualaikum Cik Syah. Waalaikumsalam. Cik Syah, sebagai perunding untuk teknologi hijau dan sebagainya, jadi apa masyarakat yang boleh lakukan untuk memberi kesan secara langsung sumbangan mereka kepada isu-isu alam sekitar, dan bagaimana mereka boleh bekerjasama dan sama-sama menghayati konsep hijau ni? Saya rasa ada berbagai-bagai peringkat untuk masyarakat boleh menjayakan effort atau usaha ini. Saya rasa banyak tadi Aisyah dan Ibn Suhaimi ada cerita tentang kanak-kanak. Itu dari peringkat pembelajaran atau education. That's very important. And kita dapat meneraju dasar hijau ni daripada that level, iaitu daripada persekolahan. Adakah silibus kita sudah bersedia untuk menghadapi anak-anak kita dengan isu-isu alam sekitar, dan mereka boleh menghayatinya secara terus? Dengan ringkasnya belum. Kita belum sampai tahap kurikulum yang dapat membangkitkan isu-isu environmental. Saya rasa banyak pihak yang saya tahu sedang letak paper atau proposal melalui kurikulum melalui kemahiran hidup umpamanya,
supaya kementerian dapat mengambil kira usaha-usaha mereka ini untuk membantu mengwar-warkan, sebab kata Aisyah tadi, konsep hijau di kalangan. Jika itu isunya tidak ada silibus tetap dalam kurikulum kita, tapi mungkin dari sudut core kurikulum misalnya, kita mungkin boleh membuka peluang, membuka pintu kepada NGO seperti Yawa misalnya, ataupun ahli-ahli korporat kita yang mempunyai CSR hijau tu boleh masuk ke sekolah dan juga memberi aktiviti-aktiviti sepenuhnya kepada anak-anak kita di sekolah. Sudah tentu. Ya. Saya bagi satu contoh dalam mana saya bagi khidmat runding di satu syarikat telekomunikasi yang berwarna kuning tu. Ya. Mereka banyak menghalakan konsep-konsep hijau dalam corporate social responsibility mereka. Dan satu daripada agenda utama yang telah dilakukan adalah membangkitkan awareness terhadap mangrove di kawasan-kawasan Sabak Bernam contohnya. Dan kita telah ambil beberapa sekolah, 5-6 sekolah yang telah digunakan untuk pelajar-pelajar yang datang untuk berkenalan tentang masalah-masalah utama tentang apa orang kata, untuk conservation, untuk memelihara kehijauan, atau utamanya di kawasan-kawasan pinggiran pantai dan bakau. Bakau. Okey, Cik Aisyah boleh tunggu di talian, kita nak rehat sebentar, boleh tunggu sebentar lagi? Boleh ya? Ya. Okey, kita perlukan juga pandangan Cik Syah Siddiq daripada Green Consultant, dan juga Aisyah. Kita perlu rehat sebentar. Selepas ini kita nak lihat bagaimana komunikasi hijau. Penting juga komunikasi ini, kerana kita sekarang dah ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada Friendster dan sebagainya. Bagaimana kita boleh mengaplikasikan komunikasi ini secara yang terbaik dan menyampaikan mesej-mesej hijau secara yang terbaik sekali. Kita perlu rehat sebentar. Jumpa lagi selepas ini.